Assalamualaikum, hari ini saya nak share dengan anda jam terbaru Amazfit iaitu Amazfit Bip 6. Saya baru guna jam ni beberapa hari, jadi ini bukan review penuh tapi saya nak share dengan anda apa benda yang saya sempat discover dan apa benda yang menarik dekat jam ni kepada anda semua. Pertama sekali, kita pergi dengan dia punya skrin. Untuk skrin jam ni datang dengan AMOLED screen. Kalau sebelum ni, model Bip ni dikatakan model yang low range, tak ada AMOLED screen, tapi untuk Bip 6 ni datang dengan AMOLED screen. AMOLED screen saja tak cukup, dia bagi kecerahan dalam 2000 nits, yang mana jam ni kalau anda guna bawah cahaya matahari boleh nampak dengan jelas. Kemudian untuk resolusi pun besar, 390 x 450. Ada sokongan always on display. Kemudian dia bagi juga tempered glass dan juga anti fingerprint coating. Kemudian jam ni ada advanced heart rate monitoring, yang mana jam ni menggunakan heart rate yang terbaru sama seperti T-Rex 3. Biotracker 6.0 dengan 5 fotodiode dan juga 2 LED. Ada juga sokongan HRV. Kemudian untuk fungsi kesihatan, dia ada 24/7 monitoring, yang mana jam ni akan pantau anda punya stres, anda punya blood oxygen, kemudian anda punya breathing rate, dan kemudian ada juga pemantauan low dan juga high heart rate. Untuk sleep analysis juga, jam ni menggunakan algoritma yang terbaru iaitu Restore IQ, yang mana analisa tidur kita ni lebih baik dan lebih tepat berbanding generasi sebelum ini. Selain itu juga ada fungsi one tap measuring. Untuk bateri pula, jam ni boleh bertahan selama 14 hari. Untuk kegunaan GPS, jangka hayat dia boleh pergi sehingga 32 jam. Kemudian untuk pilihan sukan, jam ni ada 140 pilihan sukan. Sukan-sukan yang tengah in buat masa sekarang seperti High Rocks, Pickleball ada dalam jam ini. Tapi satu saya nak beritahu kat sini, dia tak ada trail running punya pilihan sukan. Akan tetapi untuk fungsi navigasi, jam ni ada fungsi navigasi. Jadi kalau anda buat trail running, anda still boleh guna fungsi navigasi, tapi hanya boleh guna outdoor run yang biasa saja. Jam ni juga datang dengan offline mapping. Jam bawah RM500 ada offline map. Serius, ini satu penawaran yang baik. Seterusnya dia ada juga fungsi Zepp Coach, yang mana anda boleh gunakan AI features untuk custom anda punya training plan. Jam ni juga datang dengan AI assistant. Contohnya, anda nak suruh jam baca notifikasi anda, dia boleh baca. Read notification. You have new notifications from Instagram, Lingo Kids, and Sleep. Here is one from Instagram, Effendi.Othman, Raziska Horizon, Gators D-Way. Next, one from Lingo Kids. Selain itu juga, fungsi AI Assistant ni anda boleh tanya jam ni macam-macam soalan. Contoh, macam anda nak tahu pasal temperature, anda boleh tanya. Macam mana cuaca sekarang, anda boleh tanya dekat dia. Kemudian, macam contoh, anda nak check anda punya V2O Max, anda boleh tanya jam. Kemudian, katalah anda nak buat panggilan, anda boleh gunakan Z Flow untuk buat panggilan. Ini kerana jam ni ada mic dan juga speaker. Jadi anda boleh buat Bluetooth call menggunakan jam ini. Weh, dengar? Weh, nak tanya, Indon dekat Bali je kan yang kena bayar apa benda tu? Cukai apa lem? Semua Indon kena? Jam ni ada juga sokongan MP3, yang mana anda boleh masukkan lagu atau MP3 file ke dalam jam untuk dengar secara offline. Seterusnya, jam ni juga ada 400 pilihan watch face. Bagi siapa yang suka tukar watch face, anda boleh explore aplikasi Zepp untuk download watch face pada jam ini. Untuk satellite system, jam ni menyokong 5 satellite system, iaitu GPS, Galileo, GLONASS, QZSS dan juga Beidou. Akan tetapi dia tak ada sokongan dual band frekuensi. Tapi untuk ketepatan GPS, anda kena tunggu video full review. Saya akan buat test yang banyak untuk check sama ada dia punya GNSS ni baik atau tidak.
Kemudian jam ni juga tiada barometric altimeter. Jadi dia tak ada informasi running dynamic selepas anda tamat larian. Akhir sekali, harga dia berapa? Harga dia RM359. Ini harga RRP dan sekiranya ada voucher atau diskaun, dia mungkin lagi murah. Jadi anda kena check dekat official store Amazfit dekat Shopee. Kod-kod dia ada diskaun, mungkin harga dia lagi murah. Kesimpulan dia, macam mana pendapat saya mengenai Amazfit Bip 6 ni? Saya sempat menggunakan Amazfit Bip Pro dahulu. Zaman tu bukan AMOLED screen. Tak sangka dah sampai model ke-6 ni, dia boleh bagi AMOLED screen macam tu saja. Dia punya kecerahan pun bukan biasa-biasa. 2000 nits, agak tinggi. Lepas tu screen dia pun besar. Tambahan pula ada tempered glass. Dengan harga tersebut, ada offline map, ada speaker dan juga mic untuk Bluetooth call. Saya rasa jam ni antara jam yang bagus untuk anda miliki, bawah RM500. Yalah, katalah anda suka bermain dengan watch face, anda suka UI yang smooth, anda sukakan jam yang boleh tambah macam-macam. Dia boleh tambah atau anda boleh install software dalam jam ni juga. Dekat dia punya Zap Store tu saya rasa ada beratus-ratus aplikasi percuma yang anda boleh install. Sekiranya anda punya bajet bawah RM500, anda boleh beli. Jadi itu saja untuk video pandangan awal Amazfit Bip 6. Nantikan video full review dalam masa terdekat. Jadi itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum. Bye-bye.